firman Allah Subhanahu wa taala lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Baik, maksudnya jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum dah kita tak suka dia mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil. Ya'dilu, hendaklah kamu berlaku adil. Hiya aqrabu littaqwa, kerana keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka kita tak boleh, dia tu siapa tak kira, kita benci dia ke kita suka dia ke tak kira, kita jatuhkan hukuman yang adil. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tanpa melihat kepada siapakah dia. Ayat ini berkaitan dengan Sayyidina Ali sebenarnya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kisah yang masyhur. Kebanyakan kita pernah mendengar kisah ini, kisah Ali dengan orang Yahudi dan juga baju besi, ad-dir'u, baju besi, dalam peperangan Siffin. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, peperangan Siffin berlaku antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam perjalanan Ali nak pergi dalam peperangan Siffin, dia punya baju besi dia ad-dir'u min hadid. Baju besi dia jatuh daripada unta dia tak perasan. Selepas dia balik ke Kufah, dia melihat baju besi tadi ada pada seorang Yahudi. Yahudi ni cerita dia bukan Islam, Yahudi ya. Yahudi tu sedang duk lelong baju tu, nak jual baju tu. Jadi Ali dia tengok baju dia kenal. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dah baju kita duk pakai, kita kenal baju kita. Kasut kita pun kita kenal. Kasut kita orang pakai ambil, kita kenal kasut kita. Walaupun kasut tu sama pattern, tapi kita kenal. Ada tempat-tempat kita kenal tu kasut kita. Nah, minta balik ni kasut aku ni, ambil boy. Dah aku tak ambil kasut aku lah. Sudah ini. Ali pergi jumpa dia. Ali kata, masa tu dia Amirul Mukminin, dia khalifah. Dia kata pada orang Yahudi itu, ini baju besi saya. Dia tak ada, ni saya punya. Ali tak ada, saya kenal baju saya. Dak, saya punya. Last sekali bawa kepada hakim. Dah dia tak nak mengaku, kata dia ambil baju Sayyidina Ali itu, bawa kepada hakim. Hakim Syurah. Nah, bawa pergi hakim. Bila Ali datang, khalifah datang, hakim nak menghakimi pun bukan sebarangan orang lah, ni khalifah ni. Islam pula, hak ni Yahudi, non-Muslim. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka berbicara. Dibicarakan. Hakim Syuraih tanya, ya Amirul Mukminin, macam mana kamu boleh kata ni baju kamu? Jadi saya kenal lah baju saya. Kenal saja tak jadi. Dia kata, bawa bukti, bawa saksi. Bawa saksi yang kata baju ni baju kamu. Sayyidina Ali bawa dua saksi. Dia nak dua saksi ni bukan bab zina, bab curi, dua saksi. Bawa dua orang saksi. Yang pertama hamba dia, yang kedua anak dia, Husain. Bila bawa, sebab Husain, Hasan, Husain, hamba dia ni memang duk tengok selalu Ali pakai baju tu, memang baju tu baju Ali. Bawa dua saksi, hamba seorang, anak dia seorang, Husain. Hakim Syuraih kata apa? Wahai Ali, saya boleh terima saksi dari hamba kamu ni, tapi saksi anak kamu Husain saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Sebab takut jadi asabiah tu lah. Dah anak dengan bapak, takkan dia tak kata ni hak bapak dia. Dia nak elak yang tu, dia tak boleh terima. Ali pun rasa nak marah. Nah, sebab dia tak ingat ni. Apa dia Hasan Husain ni adalah penghulu pemuda syurga. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, innal Hasan wal Husain sayyida li syababil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain merupakan penghulu, kedua-duanya penghulu pemuda Islam dalam syurga. Han tak terima syahadah dia, tak terima saksi dia.
sudah berkeras, dia tak boleh terima. Ali nak bawa seorang lagi Hasan. Basri tak ada lah. Hasan. Anak tak boleh. Hakim Shuraih tengok dia hakim. Walaupun hak dibicarakan itu adalah pemimpin dia, khalifah dia, Ali. Dia tetap dengan dia punya keputusan. Tak boleh. Bila tak boleh, tak ada dah lah saksi lain. Yang nak mengecam baju itu hanya anak dia dan juga hamba dia duk tengok hari-hari. Cik Nasir duk sibuk capati nak tengok sana. Relax lah. Capati tak ada dah sebut pi lah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, maka Ali pun walaupun dia seorang pemimpin tertinggi, khalifah, tapi prosedur itu dia kena akur. Dah dia rumit sangat prosedur itu, dia kena akur, dia tak apalah kalau macam tu. Dia pun kata pada Yahudi tadi, ambil lah baju tu. Hang punya. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Maka Yahudi ni, dia tengok itu, dia tahu baju tu baju Ali pun. Tetapi orang Ali tidak ada saksi yang kuat selain daripada anak-anak dia. Dia tak boleh nak berhujah di situ. Maka menang dia. Bila menang dia dan dia tahu baju tu baju Ali, dia rasa sesuatu yang hebat ada pada Islam. Walaupun dia bukan Islam dan dia tahu itu bukan baju dia, memang baju Ali, tapi Ali itu Amirul Mukminin, kalah dalam perbicaraan. Hakim tu pula Islam, tak memenangkan pula khalifah dia sendiri. Ini satu kepelikan. Keadilan yang ada dalam Islam yang dia nampak dengan mata kepala dia. Dia bagi balik baju tu. Kata ambil balik, ini memang baju tuan. Lepas dia bagi baju, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Dan dia masuk dalam peperangan dan dia mati dalam peperangan. Yahudi tadi. Itu nak cerita yang kata Islam tidak boleh ta'assub. Dia kena bicara dengan adil. Dah tak cukup saksi, tak boleh ya. Hakim tu walaupun dia tahu benda tu, tapi dia tidak ada saksi dan bukti kukuh, dia tak boleh menjatuhkan hukum berpandukan apa yang dia tahu. Dia mesti berpandukan bukti dan saksi. Itu dalam mahkamah. Walaupun dia tahu benda tu, tahu dah. Tapi tahu itu tak boleh nak jatuh hukum. Dia kena ada saksi dan bukti. Ini agama. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dil. Walaupun dia Yahudi, tapi dah kita tidak ada saksi, tidak ada bukti untuk menuduh dia, maka kita tak boleh hukum dia. Kalau kita hukum dia, maka kita tidak melakukan keadilan. I'dilu, kata Allah, berlaku adillah kamu. Hiya aqrabu littaqwa, dia hampir kepada takwa. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian.